Assalamualaikum. Sekarang kita dekat mana ni? Seri Permaisuri. Seri Permaisuri. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi apa? Razak Mansion. Razak Mansion. Apa benda Razak Mansion tu? Razak Mansion ni dulu perumahan flat lama lah yang buat zaman tu Razak. Buat zaman tu Razak. Tapi pasal dah lama, saiz dia pun kecil. Jadi apa? Tahun bila dia orang buat pembaharuan semula lah, pembangunan semula tempat tu. Kan? So orang yang pemilik dapat rumah lagi selesa. Kan? Betul dapat duit juga kot. Tak sure lah. Tak sure. Tapi satu dia dengar masa tu aku dah tengok satu podcast lah. Dia kata yang mungkin dapat pembahasan dia punya detail memang kita tak tahulah. Tapi apa yang difahamkan, tempat dia orang dulu memang dah teruk lah kot. Memang dah teruk, dah usang. Tu juga kalau macam rumah aku kat flat tu pun baru tak lepas 10 tahun dah ada bocor beratas kan. Kau bayang kalau dah puluh tahun, flat dah berpuluh tahun kan. Jadi bocor atas sampai ke bawah lah. Jadi benda orang yang baru punya benda pun banyak tak bayar maintenance. Ini kalau dah puluh tahun macam mana? Jadi korang faham sendiri lah. Kalau diorang common kan, kalau yang jadi yang lama nak boleh sepakat tu memang susah. Itu satu benda lah. Benda ni dah usang. Tapi saya dengar dia apa yang rumah yang diganti balik semula tu double dia punya saiz. Jadi kalau macam rumah tu macam ada satu tempat yang kita nak pergi nanti kan. Pada rumah tu dalam 400 square feet nya. Saya rasa silap gaya Razak Mansion sama juga. 400 square feet, bayanglah berapa besar rumah tu, berapa kecil rumah tu. Mungkin ada satu bilik air. Payahlah makcik-pakcik nak buat kerja. Itulah pasalnya. Jadi itu yang kita kena fikirlah. Jadi kalau ada macam kalau dalam Islam pun kita sepatutnya kalau ada perempuan ada anak, lelaki dan perempuan, kita kena pisahkan. Kita kena asingkan. Jadi seeloknya ada 3 bilik lah. Satu apa projek kan. Jadi ada satu anak lelaki kan, satu anak perempuan. Itu dia punya anulah, dia punya yang seeloknya. Dan ada 2 bilik air lah. Ini kena buat kerja nak kereta. Jangan. Jadi kalau bilik air pun penting, dia kena 2. Kadang seorang melepas lama tu kita tunggu betul-betul kan. Jadi kita rasa kalau kod rumah yang agak selesa, agak yalah, lebih berkemanusiaan rumah yang 3 bilik dan 2 bilik air lah untuk Malaysia punya standard. Itu semungkin sedikit kerajaan cuba buat lah, terutama kerajaan Madani yang ada Ibrahim cuba buat tapi Razak Mansion tu yang dah lama lah. Saya rasa kerajaan kita memang kebanyakan smoking. So saya dengar semua parti dapat rumah double. Dan biasanya untuk kod perpindahan pun dia akan cover apa tu? Akan cover dia punya sewa sebesar rumah dia siap. Transit dia. Rumah transit. Rumah sewa mungkin ada kos perpindahan yang akan cover. Itu normally lah Razak Mansion. Lepas tu kita hari ni kita akan pergi tengok, lepas ni kita akan pergi Kampung Sungai Baru itu satu kes yang bukan sama pun nak dibuat dan juga ada bantahan. Kita akan dengarkan apa bantahan setengah penduduk. Tapi kita tak dapat tengok dah lah flat yang 400 kaki tu, pasal dah kena flat dah kata. Dah yang mana? Kena rata lah. Dah kena rata. Tapi kita mungkin boleh tengok cuba yang seumpamanya lah. Mungkin untuk projek Kampung Baru saya dengar dekat ada satu lagi flat yang mungkin akan dibuat juga adalah flat PKNS Jalan Tun Razak. Dia akan buat sama. Maybe dia punya saiz dia pun lebih kuat. Kita anggap betul lebih kurang sama lah kot. Dia punya situasi kita boleh tengok. Tengok itu je dekat TikTok. Tak semua dah dirobohkan lah. Jadi kita boleh tengok. Okey, sebelum kita buka panjang then take the exit toward Pusat Bandaraya. Ada dah kata serius. Apa tu kenapa kita buat podcast yang apa kita cover? Kita cover tadi kita bawah sorry. YouTube kat bawah. Take the exit toward Pusat Bandaraya. So saya dengan Uncle Ben. Ni Uncle Bun lah. Macam kita dah tua dah ni. In 800 meters, merge onto Jalan Razak Mansion. Kita cuba nak buat satu podcast lah. Uncle Ben dan Uncle Bun cuba nak buat macam orang muda lah. Macam orang muda juga. Tapi tengok semalam aku tengok Mahathir pun dah buat. Banyak panggil tamu dia kata double kita tu. Centenarian dah dekat 100 tahun. First podcast dia buat. Tapi of course umur 100 tahun pun boleh, 50 mungkin dah boleh. Dia memang banyak social media pun mungkin ada orang lain upload lah. Dia pun banyak pergi podcast orang. Tapi tengok ni Dr. Mahathir punya podcast first episode. Kau tahu dia cover pasal apa? Pasal Zelensky. Kan Zelensky tu yang kena balon kat dan membalon juga.
dia cuba balon-balon tapi orang cakap menjimun lawan dengan Ryan kan. Memang kena habis lah. Satu yang komen benda tu memang tak pernah dibawa orang lah. Very depan ni kot. Very undiplomatic lah. Okay, kita tengokkan sikit apa tu. Merge onto Jalan Razak Mansion, then turn right onto Jalan Besar. Jalan Mansion lah. Kita tengok, kita dah nak masuk ni. Kita bagi view sikit. Betul tak ni? Rasanya kalau ikut map tu. Okay, tak apa. Takut juga. Kita tengok kawasan ni kita nak masuk. Tak apa-apa. So kita sampai tu lah. Take the next right onto Jalan Besar. Okay kan? Nampak dia macam ni pun. Okay, Razak Mansion yang kita nak pusing ke kanan ni. In 200 meters, turn right onto Jalan Razak Mansion. Okay, kalau tengok pun tak betul. Ini gambar surau yang dia buat sebelah kanan sini. Kita nampak. Kita akan masukkan besar juga. Mungkin ni part of the package dia akan bagilah. Ni tuan tak nampak ni sini kan. Sini. Ini. Oh ni Razak tu. Itu Razak Mansion. Kita nampak bangunan pasar Razak Mansion. Macam one way tu. Macam one way ni. Macam one way aku masuk sini ya. Yang nampak dia punya tu kan residensi tu kot. Residensi Razak Mansion. Kan residensi Razak kan? Residensi Razak dia panggil. Mungkin aku buat Razak Mansion dia hantar aku kat pasar ni lah kot. I see. So Razak Mansion memang nama dia lah. Tu dia nampak kat sini lah. Tu dia. Tu nampak. Gila besar, gila padat, gila banyak babe. Tengok ni. Okey kita nampak ada berapa penduduk kat sini? 2 juta ada kot. Jangan cepat. Kalah Singapura. Kita tengok ni. Nampak dia punya tu berapa blok semua. Okey kalau semua Urban Renewal apa tu? Yang Urban Renewal Act ke whatever tu dia akan turn nampak left onto Jalan Razak Mansion, then you will arrive at your destination. Silat Gaya Razak Mansion ni mungkin rumah orang yang lama tu. Dia asingkan. Silat Gaya lah kita kena tengok. Kan dia nak mungkin nak kekalkan dia punya kejiranan, legacy kejiranan sedia. Dia memang ada nama Razak Mansion. Mungkin lepas tu dia ambil tanah yang besar ni mungkin nampak. In 600 meters, merge onto Jalan Sungai Besi, Simpang Saling Selatan. So ada 2 jenis lah, 2 type. I see. Kau tengok kau kita nak masuk padat tak padat. So dengar itu ada TikTok yang kita nak pergi Kampung Sungai Baru ni. Ada kata tanah tu ada 7 ekar. Tapi yang lagi besar pada sini. Kalau 7 ekar tak? Ini tak pasti berapa ekar. Kita tahu kan. Tapi tak apa. Besar dia tahan ni 7 ekar. Razak Mansion kita tak buat sana. Tadi nak tengok kawasan suasana. Tapi you got the point lah. Okay, this is Razak Mansion dia buat lah. Gila. Turn right, then turn right. Apa tu? Tanah tu ada yang masih tengok dia ambil dia total sebelahnya 12 ekar. Betul. Tapi tata Kampung Sungai Baru tu mungkin 7 ekar. Nanti nak confirm balik. Rasanya ada 5 ekar lagi ada macam tanah macam PNB, tanah common dia ambil, dia bulldoze yang tak ada orang. Dia akan buat sekali lah. So dia dapat lebih lagi lah. Nasi ganda tu orang makan tu. Orang puasa ni. Ada orang Melayu kita lah. Ya memang dah. So kampung apa cakap tadi? Okay, yang dia akan ambil 7 ekar. So yang tengok daripada TikTok yang influencer yang Kampung Sungai Baru ni adalah Rafida. In 100 meters, turn right. Betul dia. Power. Garang perempuan tu. Turn right. Boleh jadi Margaret Thatcher tu. Boleh masuk politik. Boleh masuk politik tu. Orang yang membela rakyat kan. Kita macam Rafidah Aziz ada. Hai. Kita nak laser perempuan tu. Apa dia cakap tadi? Dia kalau ikut fakta apa yang dia bagi tu, memang tanah yang dia dapat tu 2 ekar. Dan balance dia kata 5 ekar dia jual lah. Kata mungkin satu hal lain yang kita akan bincang. Kita punya first podcast yang kita akan buat. Dia bagi dia jual macam ni lah. Ni kawasan baru. Mungkin lebih lagi. In fact kalau ikut kata dia nak akan jual pada orang asing. Bukan Melayu, bukan asing. Itu satu sensitif sebab Kampung Baru ni orang banyak cakap pasal kita tengok Kampung Baru. Yalah, enclave Melayu terakhir di bandar. The last bastion Melayu kan. Tanah benteng terakhir Melayu kita nak dijual kepada bangsa asing, bukan Melayu babe. Sensitif babe, benda-benda Melayu dia babe. Tanah-tanah ni. Turn right, then turn left. Tanah kita dimilik orang. Apa dah? Aku masa kecil-kecil tu tak adalah kecil sangat, form 2 kan. Ada satu cikgu sejarah aku ni, dia apa tu, masa aku form 2 dia suruh prepare satu cikgu sejarah.
Cikgu Mike Air tau, Mike Air Rider tu panggil. Dia so dia preparekan aku satu nak buat speech bagi kat assembly pagi tau. Ni first time aku buat. Okay. First time buat, dia prepare. Tapi basically cakap pasal Melayu lah. Pasal nasib bangsa kita. Back then was kata 1988 tu. So the content tu dia kata salah satu yang aku ingat sampai sekarang. Take the next left, then turn left. Dia punya ayat dia dulu sampai sekarang sama. Ayam dikepuk mati kebuluran. Itik di kolam mati kehausan. Macam dia kata kita menyusukan bagi makan masing-masing. Macam kata kita sendiri. Anak di hutan mati kesusuan, kera di rumah. Lebih kurang lah. Kera disusukan anak rumah mati lah. Ada Melayu lah. Masa tu aku dah hafal cakap memang sampai 3 pagi buat. Masa tu orang semua nampak aku macam pandai cakap nak terus ajak pergi debate semua kan. Masa tu debate. Ada pun kalau perasan tak, daripada tadi bawah ni semua memang semua penuh dengan kedai. Penuh dengan kedai. So daripada atas pula very high density punya living. Kan. So maksudnya developer ni memang betul-betul maximize lah. Pasal kedai ni mesti mahal satu ni. Turn left to stay on Jalan for 108, sir. Satu ni saja dah berapa juta dah jual rasanya. Exactly. So atas pula. So memang betul-betul maximize gila-gila lah kot. Maximize gila-gila. Okay, babe. Dah habis pusing Razak mention, dah tahu ini gambaran apa yang tadi. Ini success story. Kalau ikut itu kita tengok keluar sekejap ikut KJ cakap ini success story of apa tu? Urban renewal punya program lah. Sukses pada penduduk tu maybe kat lah. Tapi sukses pada developer tu memang definitely lah. Kan. Okay, boleh kata sukses untuk kerajaan. Dia cakap, aku rasa KJ banyak cakap I think mungkin legacy daripada kerajaan juga. Aku tak tahu pasti ni benda ni bila dia buat lah. Masa zaman Najib. Maka sebenarnya masa zaman Najib memang dia ada lah. I mean, aku sebagai kerajaan aku rasa mungkin masa buat awal-awal dulu masa ayah Najib. Lagilah dia punya legacy tu panjang kan. Patutnya nama dia Najib mention. Jangan tu, dia sensitif. Janganlah. Awal. Dia pun bagus je. Dia bagus, Najib bagus. Janganlah kutuk lebih kan. Orang marah. No, tapi this is dia kata success story. Yes. Rumah dapat lebih besar, lebih human cakap 3 bilik, 2 bilik air kan, daripada dulu 1 bilik kan. Banyak masalah, bocor ketuk semua kan. Hujan kena tadah baldi apa semua. Betul. Jadi rumah tu double lagi besar macam ni. Harga pun lebih double, lebih turus lah. Mungkin ada benda lain kot yang apa tu? Apa isu entah yang lain? Uncle Ben? Itulah. Rasanya memang nampak dia memang maybe dah fully taken up lah kot dia punya rumah-rumah kat sini nampak penuh tak? Nampak rasa berapa value? Tahu dah. Ada kena tengok dekat mudah ni. I mean value sekarang lah. Maybe dah. Aku pernah buat kan. Maybe kalau connectivity dengan Bandar Malaysia seberang apa airport tu nanti dah ada. Kan lagi nahai dah. Kan, Bandar Malaysia dengan HSR. Pasal Bandar Malaysia seberang jalan je rasanya. Tapi itu aku tengok ada parlimen. Kita ni masuk Anwar dia cakap, dia kata macam aku nak masuk ni dia. Kita nak pergi kita nak pergi kampung Sungai Baru kita nak interview Puan Rafida, aktivis dan penduduk kat situ dengan Jaja juga. Kita nak tengok secara podcast lah apa cerita dia. Kita punya tu memang banyak podcast je lah. Kita nak lebih mendalam apa cerita dia, perasaan dia, apa semua orang. Dan kalau boleh podcast kita, kalau boleh kita bukan jenis yang macam kebanyakan tu lah. Dia ambil satu, dia terus sokong ke tak sokong. Kita cuba dapatkan angle from semua stakeholder. Kita non-political dan kita cuba be fair. Dan tagline kalau macam aku boleh, if I may, Uncle Ben, kita buat benda tu biar betul, kena betul. Both factual dan adil, be fair. Be factual, be fair, ataupun biar betul dan biarlah adil. Tagline kita nak bagi kawasan Sungai Baru untuk podcast kita yang seterusnya. This is our first podcast, podcast kita yang pertama. Head south on Jalan so, 408A, then turn left to stay on Jalan 408. Like, share, komen. Bagikan korang punya kita akan cover local news local news, benda yang
dalam bentuk podcast kot. Yes. Benda kepentingan awam, Kepentingan awam. rakyat. Okey, kepentingan awam dan rakyat yang Turn left to stay on Jalan for 108, yalah, tapi sir. kita mungkin akan buat secara podcast dan kita cuba buat cover all angle 360 Yes. degree lah. Semua stakeholder. Tapi basically kita dah buat research ni dan macam saya banyak tengok press statement dia orang lah. Press statement ni agak selamat because dia orang dah buat kajian, dah banyak officer dah tengok 2-3 orang baru boleh approve. So okey lah. So itu Malaysian contact memang kita jagang lah. Tapi to be fair, kebanyakan orang pun dia tak ada. Rasanya yang Perbadanan Kampung Baru ni pun dah handle benda ni daripada 2013 ke apa. Lama dah, 2012 ke 13 ke. Yes, Perbadanan Kampung Baru tak silap diperbadankan, diluluskan oleh Parlimen pada 2011. Oi, lama dah. Dia memang nak wujudkan satu macam badan lah Sistematik lah yang khusus kan. because Kampung Baru ni very sensitive. Betul. Duduk sebelah KLCC. Betul. Tanah Melayu. Jadi benda tu bukan senang lah. Tapi kita bagi Mak aku dulu besar kat sana. Oh ya. Adalah In 500 meters, slide right onto the JLN. Benda tu Sungai Besi sensitif. Tapi ramp aku to rasa Pusat Bandaraya, JLN. Tun Razak. Aku rasa bagus lah kerajaan cuba buat something macam tu. Yes, Kalau macam dia tengok benda tu, dia cuba at least usaha tu ada. Betul. Bukan macam setengah lain mungkin tak ada sangat kot. Macam siap ada perbadanan, maksudnya dia ada staff semua, dia kena bayar gaji untuk selesaikan isu-isu yang tanah ni memang sensitif. Kalau tidak masyarakat Slide dia kena right buat. onto the JLN. Bukan masyarakat tu Sungai ramai-ramai. Besi Siapa dia ramp. buat duit voucher apa semua, memang orang tak ada masa. Lagi satu, isu tanah ni bukan senang. Kalau In banyak dah mati, 500 dah tanah meters, dah berlapis, use the dah right bertinggi 3 semua lanes tu. to turn slightly right to stay on Jadi Jalan Sungai memang Besi. kita thumbs up lah. Memang kudos tu kerajaan lah yang buat macam ni. Kita tahu pemimpin kita banyak fikir pasal rakyat lah kan benda tu. Of course ada yang terselit yang balon rakyat pun ada juga nak makan tepi kan. Itu pasal macam kawan kita seorang Syah cakap, kena juga Use the right 3 lanes to turn slightly right to stay on Jalan Sungai Besi. Tak sponsor apa-apa lah gaji adun tu ada kan. So janganlah korang Continue for tekan 3 sangat kilometers. tak duit. Gaji adun tu rasanya kalau official mungkin berapa ribu sangat. Orang keliling nak bayar staff dengan itu lah semua tu memang tak terbayar. Jadi korang minta. Jadi kadang-kadang kita kena reflect, kita cerminkan diri kita lah balik. Terutama orang yang ada duit lah. Orang tak ada duit tu tak apalah kan? Jadi terutama yang ada duit, educated, kita kena fikir, jangan duk fikir kita je lah. Betul tak? Hidup ni kadang-kadang kita kat atas, kadang-kadang kita kat bawah. So benda tu penting. So podcast tadi pasal isu-isu lokal semasa yang kita cuba dalami lah. Kita cuba dapat from all angle. Dan juga mungkin isu-isu geopolitik. Geopolitik pun kita tak pandai sangat, tapi aku aktivis Palestin lah. Mungkin geopolitik pun banyak dekat Palestin dan juga Trump lah. Kalau Palestin memang familiar sangat. Dah jalan ni tak? Kenapa? USMC depan. Okey, nak tahu InsyaAllah 28 hari bulan Mac ni, hari Jumaat, lepas solat Jumaat kat Tamu Haji, saya dan beberapa aktivis lain lah akan buat bantahan sempena hari Al-Quds sedunia, Masjid Al-Aqsa. Okey. Dekat depan USMC. Dia cakap depan USMC lah. Tapi yang sebenar 200-300 meter pada USMC tu. So, polis dah block semua tu. Kadang-kadang ramai polis daripada orang ni. ramai media lagi. Jenis orang itu, orang kita lah. Kau rasa pasal apa tak? Satu benda orang kita sebenarnya baik. Orang kita jenis ikut peraturan lah. Bukan jenis orang putih berkosong COVID-19 ni. Itu air kan? Yalah. Macam kat US bawa senapang bagi piket. Banyak Capitol Hill. Itu tak campur. Betul? Januari 6 tu lah. Itu memang itu orang putih. Kita ni masyarakat yang Sopan santun. Kita jenis macam tu lah. Tak musuh. Tak tahu lah, mungkin makan kita pun cukup kan. Jenis yang, tapi kita ni agak tu lah. Sebab aku ada ambil satu profesor Yahudi lah. Tapi dia duduk rakyat Australia lah. Tak ada masa tu kan. Masa tu aku buat satu podcast, aku interview dia. Masa 2022 dah habis PKP lah. In 500 meters, use the right 2 lanes to take the Bullarton kilogram. Pandan ramp. Tahu apa dia punya komen lah. Kenapa orang kat sini baik-baik pakai mask? Masih pakai mask lagi. Dia tanya, benda sebab mungkin kat Australia orang kan
Bantah Bantah masa proses. tengah ada hype COVID-19 pun banyak orang bantah. Lawan. Kita ni dah habis pun masih ramai lagi yang cuba pakai. Betul. Sekarang apa Use the right 2 lanes to take the Bullarton kilogram. Pandan ramp. Aku rasa tak tahulah orang kita bagus lah. Orang kita bagus. So kita ambil Dr. News dan juga kilogram. Pandan for 2 kilometers. Kita cuba ambil orang Palestin sini. Memang aku ada kenal 2-3 orang yang memang buat research macam ni. Memang aktivis Palestin, orang Palestin. Dan banyak lagi lah NGO yang buat kerja ni. So 28 ni Al-Aqsa sedunia memang dia buat tiap-tiap tahun. Dan biasa buat dekat situ lah. Sampailah Palestin. Masjid Tamu Haji dia. Masjid Tamu Haji tu. Especially masa tengah zaman Gaza di genocide sekali. Ni rasanya MAPIM yang buat. MAPIM dan juga Sejagat. Sejagat ni MAPIM ni Majlis Perundangan Islam Tenggara. Aku tak pernah dengar. Rasa pernah dengar nama MAPIM tu, nama full name dia tu tak pernah dengar. Rasa Cikgu Azmi je buat dia punya. Oh, ni USMC. Ni USMC. Nampak jai. Mana? Dah terlepas dah betul. Dah terlepas. Sebelah kanan kita. Tak apalah, nampak lah tempat. Nampak Jalan Tun Razak. Nampak masjid. Itu dia kata macam masa aku pergi protes tu, dia kata okey, biasa kalau nak pergi sembahyang Jumaat dekat sini Tamu Haji ni, dia punya tempat tu masa Jumaat dia buat kan, ada orang Melayu orang depan ni juga. Lepas tu kita akan berat nampak jantas ni, dia akan cross ni, tak naik lah ke bawah, dia akan pergi sampai dekat 300 meter sebelum sampai dia. Dia tak sampai dan kita akan bucap tepi tu lah dengan sepanduk. So datang lah. Dia sampai free. InsyaAllah saya akan interview aktivis itu hari tu. Rumah Green Diamond kita dah habis. In 500 meters, take the exit toward kilogram. Pas habis Kampung Baru Baru, InsyaAllah kita akan pergi Yap Kwan Seng. boleh tak? Kita tengok Kerinci sikit. Kerinci pun salah satu cara yang dia kata quote and quote success story. Ni apa, Bangsa South. Oh Kan nama benda lain dah. Nama kena Take the glamour kan. exit toward tak kilogram. dengar nama Kerinci. Baru, then merge onto Jalan Tun Razak. Aku buat property juga. Tu aku memang buat agent property kan. So nama ni memang In 600 meters, turn left onto Jalan Raja Yuda. satu yang digunakan untuk branding lah, untuk naikkan harga. Sebab bangsa ni kena up market tu harga mahal kan. Jadi kalau tak dia kata nama Kerinci ni kan nama jenis geng-geng gangster Melayu lama kan. Jadi harga tu kurang lah sikit. Baru kalau bangsa South ni harga tu boleh naik sikit. Panggil kan. Cuba kat macam dekat rumah aku. Kan dia kata kat situ kat sebelah Kelanggit. Kau tahu dia nama apa kat? Boleh tak? KL East. Oh nama KL babe. Dah tak KL dah. Ha? Dah tak KL dah. Dia Ampang kan. itu dah KL Ampang. Tapi Ampang apa barang babe kan. Take the next left onto Jalan Raja Yuda. Kiri. Tengok sikit kita dah nak masuk ni ya. Masuk kawasan Kampung Baru. Kita akan tengok keliling ni lah. In 600 meters, turn left onto Jalan Raja Muda Musa. Port Ya. Kita ya, Port Ya. Ada Port Ya Cedeng mana? Chong Chade, Concord. Chong Chade. Chong Chade tu Concord kan? Okay, kita masuk kawasan Kampung Baru lah. Ini ada kabut tak sini? Oh, kabut. Kita punya interview pukul 10.30. 10.30. Dia dah post pada tadi 9.30. Oh, ini tengah kena flight ni kenapa ni? Tahu tak? Aku bukan tahu. Pasal tu. Oh, lagi satu aku nak tanya. Because ni dalam flight lama kan ni? Masa aku tengok DeepSeek tu, Urban Renewal ni, dia cakap part of the apa tu? Part of the project nak buat ni is apa tu? Untuk clearkan warung-warung tu berjalan tak berapa semegah. Okay. Macam tengok dekat ni lah. Aku rasa macam ni lah kot. Tapi Kampung Baru ni kau jangan banyak hero melayar kat sini. Silat ni kau kan. Kau parang terbang sekarang kan. Kau cakap main. Kita masuk 110 Raja Muda Musa. Turn left onto Jalan Raja Muda Musa. Apa nak cakap kau nak? Ya betul. Tak boleh masuk tak? Ish, dia rumah orang ni. Oh lepas ni. Kadang dia punya jarak kita masuk kiri tu kadang kita tak berapa
Kalau tak bercakap kadang dia semi turn. In 400 meters, turn left toward Lorong Raja Mudamusa Okey, 2. warung-warung ni. Macam kalau tengok macam kata tempat aku pun dekat mana tu? Dekat A5. Itu aku tengok macam dekat Bandar Tasik Selatan pun. Kalau tengok dah banyak dulu macam gerai-gerai yang macam food court, ala-ala food court tapi bukan food court betul lah. Dah diroboh lah. Asyik. Pasal tak? Tak pasal. Tempat kau tak ada kena roboh? Roboh tak ada. Tapi yang tepi-tepi jalan tu semua duk jalan je lagi. Pasal dia orang tak buat apa gerai. Dia buat letak meja dengan payungnya. Jadi habis mesti dia masuk kereta. Tapi tengok sekarang ada perasan ada banyak dia ada buat macam kios yang kios ini cantik sikit tu. Kios yang kotak tu. Kotak tu. Apa tu? Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan. KPKT. Punya kios. Satu Malaysia dapat kios tu. Tu aku balik kat kampung aku Melintang pun ada juga. Betul lah. Sampai Kelantan, Tanah Merah semua pun ada. Ini macam satu Malaysia punya. Take the second left toward Lorong Raja Mudamusa 2. Then your destination will be on the left. Yang meniaga tepi jalan, tak ada lesen, tak ada bayar apa-apa pada majlis ni. Untuk diambil dan dianukan lah. Tengoknya dekat sini. Kita nak sampai ini Legacy Uda Kampung Baru. Legacy Kampung Baru. Ini ada Uda kot. Kalau ikut Uda pun ada buat kerja kat sini tak? Uda pun ada buat juga kat sini. Your destination is on the left. Okay, kalau ingat Uda tu dia satu lah Legacy. Tapi aku dengar 50% tak terjual yang benda ni. Aku dengar Uda punya projek? Ni Legacy Residency lah kalau macam ni. Legacy Kampung Baru. Ada kawan cakap tu yang tak silap ni Aizat review buat. Dia cakap pasal aku kebetulan pasal sepatutnya jumpa kat sini lah. Kat situ kan jumpa je? Patut jumpa kat situ? Entah, ikut. Ada tak macam pada betul-betul tempat kondo baru tak ni? Kau inilah Kampung Sungai Baru kot. Belakang nampak depan tu KLCC jalan tu ini ke Mataras kot. Main ngam-ngam ke yang dia nak robohkan macam ni. Asalnya nak ini 50% tak cerita pasal Zarbi. Zarbi dia buat apa tu highway AKVE dekat rumah aku tu yang tak siap tu kan. So dengar cerita dia kata this is one of the project yang ambil. Ni mungkin salah. So aku tak pasti. Ni kawan yang cakap. So, aku cakap apa kawan aku cakap lah. Dia kata ini salah satu projek yang dia buat. Benda tu tak habis jual. So dia start kat dia punya cash flow kat sini lah. So dia punya projek dekat highway tu pun start. Dengan satu kat Putrajaya pun yang ada buat pun start. Macam lambat. Bila lambat ni biasa ada LED lah. Late delivery punya penalty. Dan biasa kalau dah lambat tu dia akan tak buat duit lah. Kedai untuk disewa. Okay, where do we go? Kiri kanan? Tak tahu lah. Tak bisa masuk lah sini. Tak bisa masuk? Pasal tu kita masuk. Boleh masuk kiri lah. Bukan one way, macam one way je. Macam one way. So nak tengok warung yang dirobohkan kan? Kalau ada rezeki kan kita tengok kan. Kau rasa betul ke kalau kerajaan roboh kan kedai-kedai tu? Macam ni. Itulah memang satu benda kena ingat, bukannya senang untuk orang buat duit macam ni pun. Bukannya kaya pun macam ni buat duit. Itu satu benda yang susah kan. Jaga tepi jalan, tak payah bayar sewa kan. Tapi satu benda, kira undang-undang ni dia kena be fair lah. Kalau maksudnya kalau ada tempat ni kena kan, pasal alasan tak ada lesen contohnya, atau tak ada kebenaran. Tempat-tempat lain yang tak ada lesen, tak ada kebenaran tu janganlah banyak pula yang kita tengok tak ada apa-apa kan. Maksudnya macam satu pasal kuasa ni bukan ada kuasa untuk nak decide siapa yang patut kena, siapa yang tak patut kena kan. Maksudnya kalau ikut undang-undang tu kena semua, tak apa kan. That's a good point. Aku rasa aku setuju. Mana orang akan tanya, kedai aku mau, kedai depan tu pun tak roboh. Salah juga. Salah juga. Habis semua kedai kena roboh. Macam tu. Dan tapi kerajaan pun kena be fair juga. Dan in the sense dia kena tengok apa cara untuk bantu orang kan. Dan
bukan setakat yang penjual, orang yang beli punya juga. Kan, maksudnya orang jual ni pun dia kena ikut syarat-syarat. Syarat-syarat ni ada semua pasal ada sebab dia. Supaya orang tak sakit perut, kan, supaya yalah, benda elok, kan. Satu, kalau roboh, semua kena roboh. Fair lah. Memang kata asal rumah aku kena, rumah kedai aku kena, kedai orang aku tak kena. Yes. Rumah aku kena roboh, sebab kau tak kena roboh. Sama je settle kan. Dia tak boleh lah. Ini kata pilih kasih kan. Selective prosecution. Yes. Bukan kerja penguatkuasa untuk tu semua. Dia kerja dia untuk laksanakan kerja dia ikut apa undang-undang yang ada. Kan? Lagi satu dari segi perspektif kerajaan, kuasa pasal dia buat macam tu. Mungkin pasal ada orang komplain, kan, jalan jadi kacau. Dah kan? Komplain dah bertahun dah. Memang. Betul? Sebelum ni tak ada dengar. Sekarang ni kau nak pergi kiri kanan tak? Kiri kot. Kiri ya. Aku pun suka kiri. Aku suka ke kanan. Sekiri pun jalan senang je lah. Okay babe, hari ni kita jalan-jalan Kampung Baru. Kita boleh tengok kan part of lama dah, 2 tahun aku tak to be fair, okay, satu benda yang aku biasa kalau macam tengok Kampung Baru kan, Uncle Ben, aku suka. Kadang-kadang dia kata banyak kenangan. Dia remind kita inilah Melayu aku dulu. Masa aku masa kecil-kecil selalu datang sini beraya. Rumah saudara pun ada kat sini. Tak, aku sedar, aku balik kampung kadang aku tengok ini Melayu aku. Ini tak salah busuk ke, masam ke, hodoh ke, cuma itu kampung aku. Itu Melayu. Itu tanah air aku. Apa guna kalau macam aku tengok, kalau macam bangunan cantik-cantik semua tu kan milik banyak kita. Banyak rumah aku macam kat Selayang, macam rumah aku kat lah Selayang. Tak, aku cakap kat bini aku cakap aku suka macam ni. Tak lah. Aku datang pokok ke, pokok bunga ke, pokok buah ke, kan. Tapi itu kita tau. Kan. Yelah, kalau kau bagi cantik pun macam tu kan, orang padat-padat. Dah kita tak mampu pun. Itu satu hal lain. Tapi dia tak ada suasana kejiranan tu kurang kalau macam tengok macam ni. Betul tak? Orang lagi ikut masing-masing. Itu akulah personal kalau aku tengok. Even tengah KL tunjuk ini kita. Apa nak malu kan? Okay, tapi just to be fair tu kerajaan juga. Kadang-kadang orang macam ni pun macam kau cakap jalan sempit. Lepas tu apa lagi tak? Kalau nak orang nak buat macam ni, macam aku dengar tu macam kawan kita seorang Syahir tu kan. Dia kata macam kat Indonesia tu jenis yang dia tak tahu tak mana dia lah najis orang tu berak atau kencing tu, benda tu pergi kat mana. Dia jenis kalau macam banjir, hujan semua dia boleh macam-macam benda jadi. Boleh naik tempat depan rumah kau kan. Yalah. Pasal dia tak ada ikut apa-apa syarat, tak ada undang-undang. Kan, minyak ke apa benda lepas masak jual, campak je dalam longkang. Kan, lalu kau punya segala benda jadi rosak. So kalau tanya orang Indon pun dia akan bagi satu word, tanya bini Black ni, dia kata nampak macam ni aman. Aman. Teratur. Dalam tak teratur tu adalah kurang teratur yang kita cuba buat kan. Tapi still aku macam rasa ni lah. Contohnya juga lah kalau nak kira kan, masa zaman aku datang Kampung Baru ni, masa kecil-kecil, masa zaman-zaman duduk beraya kat sini, macam kampung yang lagi proper lah. Kan, tadi dah jadi macam sempit warna jadinya. Sana semua benda nak berniaga, itu western ini apa benda ni, Thai, Tom Yam apa segala. Kan, jadi serabut. Dulu tak. Kita tengok ni mercu Kampung Baru lah yang dibanggakan. Jadi kita nak masuk ni kan, nak perbanan pembangunan Kampung Baru. Ini satu benda yang dia letak dalam dunia website lah, kan? Ini memang tempat makan yang happening. Banyak orang datang kat sini juga. Tempat makan masakan Melayu, original Melayu yang orang nak rasa daripada orang Melayu lah, daripada kampung Melayu kan. Kita tengok kat sini. Malam-malam hidup lah. Semua malam dia tidur. Yelah, siang pun ni belum puasa kan, orang Melayu kita. Memang very commercial lah sekarang. Jalan pun tengok, jalan pun dia dah cantik. Dah pakai batu interlocking ni. Tak, tapi aku rasa satu unik Kampung Baru ni di tengah bandar ada macam ni kan. Dan to be fair juga, macam aku tengok PKB Kampung Baru yang macam tengok pun, dia kata dia cuba buat bangun Kampung Baru secara organik. Betul. Maksudnya organik, kata dapat tu dia robohkannya. Kita dapat patah sini boleh tak? Kat sini. Oh, kat sini. Okey. Itu bukan dia panggil pasal minggu ke apa benda. Kita dah patah balik. Aku rasa kita dah cukup untuk
untuk sesi dalam kereta ni. Kita dah pusing habis, tak besar sangat. Okey, satu just untuk pengetahuan umum, tanah Kampung Baru ni rasa yang aku baca adalah 300 ekar semua. 300 ekar tengah-tengah KL lah. Dia nampak KLCC sebelah kanan kita ni. Tanah tu terbagi kepada dua. 220 ekar digazetkan sebagai Malay Agriculture Settlement. Ini masa zaman British lagi. Zaman British. Kita punya raja dulu, aku tak ingat sangat. Raja Lukut ke Raja Mat ke, minta untuk ada satu. Yalah. Sebab dekat KL ni dah banyak, di Pekan ni dah banyak orang Cina dapat. Masa dia orang melombong, itu salah satu sumber ekonomi lah. Dia berniaga banyak kat KL. Jadi dia kata orang aku duduk kampung buat bendang kan. Jadi dia nak ada tanah di tengah KL ni. Mungkin dulu sumber ekonomi adalah agriculture. Mungkin dinamakan Malay Agriculture Settlement. Benda pun dulu KL ni pun negeri Selangor. Okey. KL ni bawah Selangor. Itu that's why Raja Selangor yang bagi lah. Bawa kita federal kan lah. So aku tertanya juga kenapa dia tulis Malay Agriculture Settlement. Pasal agriculture kat tengah KL takkan nak buat bendang kat sini kan. Pasal British dulu dia nak limit kan potensial tanah tu. Kau cakap macam British jahat je. Jahat. Betul. Dia syaratkan benda tu. Tak, lagi satu tak. Orang lain punya tanah dia kata you boleh buat berniaga, you boleh buat segala benda. Kan? Apa tu? Ini tanah pertanian lah. Jadi tanah pertanian tak boleh buat rumah lah. Tapi dekat Malay Agriculture Settlement. Maksud settlement adalah. Biasa kalau dulu macam tak payah buat bendang lah. Dia boleh buat rumah tapi kecil je lah daripada tanah bendang yang dia ada settlement ratio. Sepatutnya tak payahlah bubuh agricultural settlement tu. Patut bubuh settlement je lah. Ni mungkin kita kena buka sejarah pasal Malay. Tapi dia kata nama singkatan Malay Agricultural Settlement adalah MAS. Yalah. Jadi 220 ekar bawah MAS. Dia orang stereotypekan Melayu ni dengan tanaman, dengan petani je. Sedangkan orang kita pun dulu dah berniaga. Ada berniaga. Moyang aku berniaga. 220 ekar bawah Malay Agriculture Settlement merupakan adalah Rizab Melayu. Okay, Rizab Melayu. Apa lagi? Tak tahu, mungkin Lisol kot. Tapi basically macam Rizab Melayu ni biasa sultan yang kau tukar milik ni kena approve tak? Betul? Tak silap aku lah. Sultan ataupun mungkin di bawah Menteri Besar kot. Menteri Besar kena endorse. Tak tahu kalau ada orang istana KL ni tak ada Menteri Besar macam ni. Ada sebab kalau KL tak ada, maybe dia pakai MB Selangor juga lah kot. Aku tak tahu pakai MB Selangor ataupun pakai Menteri Wilayah ataupun dia pakai Agong untuk settlekan. Tapi bawah tu lah. Normally kalau Rizab Melayu ni macam istana kena tahu lah. Kalau bertukar kan. Nah, itu satu. Dan okey, dah habis cakap pasal tanah emas ni 220 ekar daripada 300 ekar. 80 ekar balance tu adalah kawasan dipanggil kawasan luar emas. Ini legasi Kampung Baru tak silap. Dia dekat macam kita tengok Keso, Kampung Sungai Baru. Ini semua dikatakan di luar kawasan emas. Malay Agriculture Settlement. Maksudnya orang selain Melayu boleh beli. Ni pun tanah Lisol juga. Jadi 80 ekar tanah luar emas ni. Okey, kita nak tengok hari ni salah satu isunya yang dibawa oleh Rafidah Co, Kampung Baru yang tak setuju untuk dirobohkan rumah dia untuk resettle ni. Dia kata tanah tu bukan berada di luar kawasan emas. Maksudnya di bawah emas, bawah Malay Agriculture Settlement. Maksudnya tanah tu di bawah Rizab Melayu. Tapi aku baca dalam Perbadanan Kampung Baru ke mana tak ada cakap yang Sungai Baru ni tanah emas juga. Itu yang diperbahaskan. Dia tak setuju. Itu sebab benda tu dia bawa kes mahkamah. Jadi mahkamah akan putuskan lah siapa yang betul, siapa yang salah. Memang jadi kita nak tengok bila dia dapat affidavit baru yang bukti baru yang kata benda tu bawah emas, yang ada seorang kata bawah bukan bawah emas. Bukan bawah emas. Itu yang kita akan bincang lah. Itu yang akan diputuskan oleh mahkamah. Masing-masing bawa bukti apa cerita. Bila rasanya dapat dia punya keputusan? Itu yang kita akan tanya sekali lagi. Okay? Jadi tengok kita interview terus dengan plaintiff dan orang yang tak setuju. Kalau ikutkan daripada tanah Kampung Sungai Baru ni ada 328 unit. 82 unit, 64 unit rumah teres. Dan
264 rumah unit flat. Maksudnya kalau kampung Sungai Baru ni tiba-tiba dia sebenarnya memang emas juga. Sakit lah developer tu. Sakit. Pasal dia mesti nak plan nak jual mahal, padat. Betul tak? Yelah kalau kita tengok residensi Razak dan Razak Mansion tadi. Dah nampak benda tu kan. Jadi dia tak boleh jual. Tapi kalau bukan Tanah Rizak Melayu memang developer nak lah. I see. Benda tu ada nilai komersial lah, boleh dijual. Kalau jual pada Melayu je memang susah sikit nak beli lah. Macam legacy yang sebelah kita ni. Melayu influencer kaya ramai tapi betul. Tapi tak cukup ramai. Tak cukup ramai lagi lah. Jadi kita kena tingkatkan korban Islam kita lah. Supaya boleh beli. Boleh beli. Memang kalau pemaju dapat betul ni tanah emas, memang terduduk dia lah. Satu dia dah spend uang. Kita tak dapat tengok lot yang dirobohkan ni. Tadi akan masuk ke tengok. Tadi macam ada tempat roboh. Kita nak tengok tu. Boleh? Ya, sebab sekarang awal lagi. Terbiak tak 49 ni. Kita punya ni pukul 10.30. Boleh? Boleh, ya. Tunggu sini tadi. Tadi kita di sana. Kita di sana. Dan kita masuk ni. Berapa nak? Sini ke sini? Sana. Itulah. Aku send sana tadi. Of course kalau kalah memang masak lah. Kalau ikut bajet dia 30 juta memang dia dah lebor untuk bayar kos pindahan rumah flat 264 orang unit ni. Dan juga apa tu, sewa dia orang lah. Jangan sewa dekat Datuk Jo kata bagi 10,000 tu apa? Macam tu lah, token lah dulu. Itu aku tak faham. Itu macam down payment lah. Mungkin token lah, itu kos pindahan tu semua. Tapi yang itu lagi satu lain kita akan bincang lah. Kalau patutnya dia bagi satu unit balik. Harga satu unit tu daripada yang paling kecil, kalau 400 square feet dia dapat unit 967 square feet, kaki persegi, lebih dari double. Dan harga ni dalam 823,000. Okay, tak apa, kalau kau cakap tadi, kalau benda ni diroboh kan, kalah. Jangan kalah. Jadi bukan kalau betul lah benda ni bawah Melayu punya agriculture settlement, memang sakit lah dia bang. Dia tak boleh lah jual mahal. Satu, kita cakap kos melebur tadi, yang dah hangus tadi 30 juta. Sekarang actually 6 tahun dia duduk kat luar lah. Dia menyewa dekat residensi Kerinci. Dan 200 pemilik 264 unit lah. Rumah dia kena roboh lah. Dia pun dah setuju. Dia ambil pampasan sikit. Residensi Kerinci ni yang mereka yang nak develop kat sini ni lah yang buat kan? Aku rasa itu. Sebab kalau macam tengok yang nak develop pemaju untuk Lip Gloss, kampung Sungai Baru ni, Ritzy Gloss Sdn Bhd. Lip Gloss pula. Lip Gloss kat bibir. Itulah. Yang tu kita masuk balik jalan tadi. Gloss Sdn Bhd ni aku tengok daripada kampung barunya PKB tu di bawah Suez Capital Sdn Bhd. Suez, anak syarikat Suez Capital. Suez Capital ni yang develop Kerinci. Okey, jadi kita kat mana tak? Kanan tadi kan? Macam mana? Dah tu jadi blur. Kita masuk jalan utama dia ke? Tak pasti lah. Silau. Aku boleh silau dengan problem. Apa cakap tadi? Yang Ritzy Gloss bawah Suez Capital kat Kerinci. Nanti kita akan tunjuk lah kat mana dia punya HQ. Yang develop the whole kan. Cuma tak pasti tahun bila tu. Mungkin pemajuan sama. Sate Mak Iti. Betul ke aku pergi ni? Tadi kita dah duduk sini ke? Ya kot. Flat tu ada tadi. Kalau macam tengok, ini pun di bawah luar kawasan mas, kita macam pergi Esok semua. Sempadan macam tu. Sebab ini je nampak ada betul hoarding kan. Okey, kita point kat sini nampak. Itu dia punya tu lah. Asal memang dekat sini lah. Tengah nak naik. Kita akan parking kat sini dan kita akan tengok. Okey, habis sesi kita. Nak cakap nanti kita akan borak lagi lah dalam tu. Kita dah mungkin sampai kat tempat nak kena roboh ni lah.